Dalam video kita kali ini, kita nak tengok mengenai 5 truck pickup yang paling top sekali di Malaysia. Maksud truck pickup yang paling top di sini adalah ramai pengguna, senang jaga, dan yang paling kita tak nak sekali adalah kes security yang agak tinggi pada truck pickup ini. Antara 5 D-Max, saya percaya pada hari ini ramai yang beli Isuzu D-Max ini disebabkan oleh rupa yang terbaru yang ditampilkan oleh Isuzu. Ia juga antara 4-wheel drive ataupun truck pickup yang paling jimat minyak serta paling kecil sekali liternya ataupun enjinnya dalam kategori truck pickup. Menggunakan enjin 1.9 liter turbo diesel dikenali sebagai Blue Power. Enjin ini mampu menghasilkan jarak perjalanan sekitar 13 ke 15 km untuk per liter. Enjin Isuzu D-Max 1.9 liter ini agak tahan lasak, tidak banyak sistem yang ditampilkan pada enjin ini. Dan saya boleh katakan ia antara truck pickup yang paling murah maintenance-nya untuk wear and tear. Itu kelebihan yang ada pada Isuzu D-Max pada hari ini. Manakala kelemahan pula yang ada pada Isuzu D-Max pada hari ini adalah enjin 1.9 liter ini adalah tidak sekuat ataupun tidak segagah truck pickup yang lain. Boleh dikatakan enjin stok agak lemau tanpa buat modifikasi. Kurang teknologi canggih berbanding truck pickup yang ada pada hari ini. Dan bahagian interior ataupun desain interiornya agak nampak lama pada sesetengah orang. Kesimpulan yang boleh kita buat mengenai truck pickup 1.9 Blue Power pada hari ini, jika korang nak sebagai sebuah truck pickup yang kos maintenance-nya agak rendah, kos wear and tear-nya agak rendah, serta jarang gunakan truck pickup untuk pekerjaan, boleh consider pilih truck pickup 1.9 pada hari ini. Ditambah pula aksesori yang dikeluarkan pada D-Max hari ini cukup banyak.